Okey, bagi dalam kita pada hari ini, kedudukan Sabah sebagai rakan yang setara dengan Putrajaya bukan salah satu negeri yang bisya-bisya. Kan? Dia mempunyai autonomi yang kuat, kewangan, hasil negeri royalty, 40% revenue share di antara Putrajaya. Pentadbiran, pendidikan, kesihatan, immigration, infrastruktur dan juga utility termasuk elektrik dan juga air. Wow, banyak tu. Kalau ikut semangat asal, Putrajaya bukanlah bos tapi merupakan partner, dan juga Sabah itu merupakan cawangan dan juga rakan kongsi bagi Putrajaya. Alih-alih apa yang berlaku, kita cuba lihat lagi berkenaan dengan isu 40% hasil negeri atas kertas. Sabah patut dapat pulangan hasil yang jelas atas tanah. Kalau kita lihat sampul hari ini masih bertahun-tahun dalam kajian, sedang dikira formula, kan? Kalau bab cukai rakyat, laju je. Bab pulang hak rakyat, tiba-tiba kalkulator rosak. So belum kita tengok lagi dekat isu tenaga. Federal umum kawalan bagi subsidi 1.2 bilion. Ini pemulangan kuasa atau sekadar kau jaga bil elektrik diorang. Tapi duit dan dasar besar kami pegang, kata Putrajaya. MA63 semangat autonomi yang cukup tinggi. Dari segi kurikulum, bahasa, guru besar, hospital besar, semua masih heavily pusat yang kontrol. Bila budak Sabah kena ikut buku yang ditulis dan tanpa faham realiti, so semua kerajaan guna MA63 dalam street politik. Era PM yang dulu, mereka janji apa? Era sekarang janji apa? Tapi pattern mereka semua sama aja. Mesyuarat, jatuh kuasa, kemudian last kali kajian khas. Bila sesuatu isu lebih banyak, task force daripada hasil, selalunya rakyat yang akan kena force untuk bersabar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kesempatan. Kerajaan kata MA63 hampir selesai. Kan hak Sabah dah dipulangkan, kata dia. Tapi bila kita buka balik dokumen yang asal, kita bandingkan satu persatu, di manakah dokumen-dokumennya? Hak mana yang betul-betul balik? Dan hak mana yang cuma tukar nama? Tukar sampul tapi kuasa masih di Putrajaya. Kalau Sabah memang rakan setara sejak 1963, kenapa sampai 2025 pun kita masih pakai ayat akan dipertimbang, akan dibincang dan juga akan diteliti? So, sebenarnya apa dia? Tunjukkan beberapa dokumen. MA63 telah hampir selesai. Sebahagian besar tuntutan Sabah telah dipenuhi. So, bila orang politik guna ayat hampir, sebahagian besar maksudnya apa sebenarnya sebab dalam perjanjian tak ada klausa hampir? Siapa paling untung bila MA63 ni masih lagi belum lengkap? Sudah tentulah federal. Sebab apa? Diorang boleh gunakan MA63 sebagai diorang punya rundingan, modal rundingan diorang untuk mendapatkan sokongan daripada Sabah. Elit negeri boleh jual imej pejuang Sabah. Setiap kali PRU, diorang akan fight benda yang sama. Semua orang boleh claim kami paling pejuang tentang MA63. Sebenarnya selagi rakyat Sabah tak faham tentang detail apa yang terkandung dekat dalam MA63, senang ceritalah aku kata. Anggap je lah benda itu dah dijual. Semua orang akan membawa naratif sendiri yang tidak akan memulangkan pun MA63 itu ke Sabah. MA63 itu sebenarnya bukanlah satu cerita yang nostalgia. Di hari raya. Bukan, ini kontrak yang tentukan harga maruah Sabah hari ini. Selagi hak Sabah itu disedapkan dengan ayat hampir, sebahagian sedang dan dikaji, tak gunalah para aktivis yang ada tu. Selagi itu Sabah bukanlah rakan kongsi, tapi merupakan dibelenggu oleh mereka, bukannya rakan kongsi. Bila pimpinan cakap MA63 dah hampir selesai, korang rasa hampir tu di mana?
Kan? Itu merupakan bahasa jujur ataupun bahasa politik nak suruh rakyat berhenti tanya. Komen je satu dekat bawah. Tulislah hak kalau korang rasa Sabah belum dapat apa yang sepatutnya. Dan tulis juga selesa di bawah kalau korang rasa kerajaan sekarang telah memulangkan dan juga telah berjaya mendapatkan apa yang sepatutnya tertulis di dalam MA63. Kalau korang orang Sabah sendiri pun tak nak paksa, korang ingat aku orang Perak yang nak paksa. Kan? Tapi aku ada muka Sabah kan. Kau jangan tanya mak aku datang dari mana. Okay?